Hello, hai, saya Ogo FY berasal daripada Ranau. Oke, saya akan membawakan satu lagu yang ditulis oleh saya sendiri, lirik daripada saya sendiri yang bertajuk Nokuro Mitengkiad, dalam bahasa Malaysia, kenapa harus berpisah. Okey, saya mendapat idea untuk menulis lirik Nokuro to Mitengkiad ataupun kenapa harus berpisah ini. Okey, selepas saya mendengar luahan hati seorang sahabat bersama saya pada 8 tahun yang lalu kalau saya tersilap tu. Okey, ketika itu dia sedang meluahkan perasaan dia yang sedang kecewa kepada saya kerana dia telah dikecewakan, ditinggalkan dan dia sangat terpukul ketika itu, dan saya mendapat ilham untuk mencipta lagu Nokuro to Mitengkiad daripada inspirasi daripada cerita dia kepada saya. Okey, pendapat saya tentang PMLDO ini. PMLDO adalah sangat baik untuk mengetengahkan bakat-bakat terpendam kepada generasi yang muda, yang tua, okey, khususnya orang-orang Sabah. Okey, cadangan pula untuk PMLDO ini, saya harap dia tidak akan habis pada tahun ini, malah dia akan mengadakan lagi pertandingan PMLDO 2 di tahun-tahun yang akan datang. Sebelum saya mengakhiri kata-kata saya pada hari ini, saya Ogo FY, saya berharap sangat kepada semua saudara-saudara, sahabat-sahabat di serata Malaysia ni lah, okey, yang kenal dengan saya, khususnya di grup Suara Borneo, geng-geng ataupun friend list di Facebook saya Ogo FY, dan juga follower-follower saya di Instagram, di Kwai, di TikTok, supaya dapat menyokong karya saya yang tidak seberapa ini. Okey, dan saya berharap juga kepada anda semua baik-baik saja, patuhilah SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, kerana sekarang ini kita punya dunia sedang mengalami wabak penyakit yang sangat serius, dan saya harap Tuhan sentiasa melindungi kita semua walau dimanapun kita berada. Dan itu sahajalah daripada saya. Jangan lupa untuk share, like and comment, subscribe. Semoga saya punya lagu ini ada tempat di hati kalian semua. Okey, dan salam sayang daripada saya untuk kamu semua. Bye. Saya OFY Asyok.